Hari ini kita nak review semua pemadam gasing kita. Okay. 1, 2, 3 keluarkan. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pemadam gasing. Jadi kita try. Apakah dia pusing balik? Yang pertama kita try yang paling baru. Yang paling baru ni. Oh, tapak tak ada pula. Jom. Kita try yang paling baru. Okey, dah. Lalu kita masukkan tapak. Kita pusing. Tak adalah, susah sikit. Sekejap lah. Tu. Paling baru. Dia pemadam kecil, jadi tak pusing balik lah. Okay, kita try pemadam lain pula. Ni pemadam kedua terbaru. Macam ni pemadam ni. Kita letak. Okay, dah. Oh, pusing balik je guys. Pusing balik. Pusing balik ya. Tuh, cepat banget. Pusing balik. Kita try lagi sekali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, dah. Pusing. Cantik banget cuy. Ini baru. Ini kedua terbaru. Yang ini ketiga terbaru. Kita try. Lagi sekali. Apakah dia pusing balik? Oh, pusing balik. Tuh, pusing balik. Jadi kita tengok try lagi sekali. Tuh. Pusing balik ya guys. Ini pemadam terbaru ketiga. Pemadam terbaru ketiga. Okey, pemadam terbaru ketiga. Lepas tu, ya. Tapak ni cabut ternyata. Masukkan tapak dulu. Okey, dah. Ini pemadam pertama, ketiga terbaru. Ini pertama terlama. Pertama terlama pelik ya. Jadi kita try yang ni. Apakah dia pusing balik? Oh, pusing balik ya guys. Pusing balik. Angguk. Tak ada saja. Jadi kita tengok pemadam ni pusing balik. Kita try lagi sekali. Pusing balik you cu. Nampak biru-biru pening guys. Pening. Okay guys, ini pemadam kedua terlama. Okay, jadi kita try 1, 2, 3. Pusing balik. Ya, pusing. Kita try lagi 1, 2, 3. Jadi sekali. 1, 2, 3. Pusing balik ternyata pusing balik. Okay, sekarang semua pemadam kita ada 1, 2, 3, ada 4, 5. Ada 5 pemadam gasing. Kalau korang nak tengok video lain, korang komen je kat bawah. Suruh kita orang buat apa lagi. Okay, bye.